Manusia sanggup buat benda yang mereka sendiri malu, asal ada orang tengok. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Manusia bukan lahir dengan keinginan nak jadi tontonan. Yang kita cari sebenarnya ialah tanda kewujudan. Orang nampak aku masih relevan. Aku masih ada. Masalahnya, bila hidup jadi sunyi, bila rasa tak dipedulikan, ditonton tanpa malu jadi pengganti kepada difahami. Tak kisah ditonton sebab apa. Tak kisah ditonton dengan cara mana. Asal ada angka, view, like, komen. Walaupun cara itu perlahan-lahan makan maruah sendiri. Sebab dalam dunia yang terlalu bising, dilupakan. Rasa lebih menakutkan daripada dimalukan. Yang pelik bukan orang yang buat konten pelik. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Yang pelik ialah hakikat bahawa manusia sanggup jadi objek asal tidak dilupakan. Lebih baik ditertawakan daripada tak dipandang. Lebih baik jadi bahan daripada jadi kosong. Dan bila nilai diri diukur dengan perhatian, kita mula percaya bahawa dilihat sama dengan bernilai. Mungkin soalan sebenar bukan kenapa manusia sanggup ditonton, tapi apa yang berlaku bila manusia rasa tak ada siapa pun yang benar-benar melihat mereka. Sebab bila perhatian jadi pengganti makna, kita akan buat apa saja untuk tidak dilupakan. Yang pelik tu bukan dunia. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!